Sarawak mencatatkan jumlah kes serangan buaya tertinggi di Malaysia. Taburan buaya yang meluas di lebih 4,500 km sistem sungai melibatkan 40 lembangan utama di seluruh negeri merupakan cabaran besar, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktiviti berhampiran sungai. Serangan buaya makin kerap menjadi sejak daripada Ogos 2018 dengan jumlah kes 27 yang telah menjadi mangsa serangan buaya. Sehinggalah ke tahun 2026, kekerapan kes kemunculan buaya di lokasi hampir dengan penempatan manusia berlaku atas pelbagai faktor. Sebagai contoh, buaya tembaga liar boleh mencapai umur 70 tahun, malah ada di antaranya melebihi 100 tahun. Ada antara buaya ini sudah mendiami habitat semula jadinya sebelum pembangunan dan pembukaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Kebanyakan kawasan tebing sungai yang diteroka menjadikan jarak penghijrahan buaya semakin jauh dan melalui kawasan penempatan manusia. Kelangsungan hidup sesama buaya turut menyebabkan buaya muda yang mula meningkat dewasa akan mencari sungai yang belum dihuni oleh buaya dewasa yang lain. Kerana buaya bersifat berwilayah, oleh itu buaya jantan yang akan meningkat dewasa akan berhijrah mencari tempat yang belum dihuni oleh buaya yang lain. Kebanyakan mangsa diserang ketika sedang memancing, menjala, memukat ikan, mandi sungai, mencari kerang ataupun mencari lokan. Peningkatan populasi buaya terutama berdekatan dengan kawasan penduduk adalah punca dikenal pasti serangan reptilia itu terhadap manusia. Antara sungai di Sarawak yang mencatatkan kepadatan buaya yang tinggi adalah di Sungai Salak, Batang Samarahan, Batang Sadong, Batang Lupa, Sungai Suai dan Sungai Keriat. Dalam budaya tempatan, khususnya dalam kalangan masyarakat Iban, masih terdapat kepercayaan mitos yang mengaitkan buaya dengan unsur mistik dan dendam. Misalnya, dipercayai bahawa sesiapa yang pernah mengganggu, mencederakan atau membunuh buaya berdepan pembalasan sama ada secara langsung atau melalui keturunannya. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun dan menjadi sebahagian daripada kisah lisan masyarakat setempat. Bagaimanapun, daripada perspektif saintifik, serangan buaya lebih berkait rapat dengan faktor arkeologi dan tingkah laku semula jadi spesies ini. Okay, sahabat. So kita dah hampir dengan hutan nipah, sahabat. So air sekarang tengah surut dah. Boleh jadi mereka berada di sini ataupun di dalam pohon daun nipah tu. Ini saya anggarkan lebih kurang dalam 13 ataupun 14 kaki panjang. Yang jantan ni dia lebih boleh membesar ataupun panjang sekitar dalam 16 ke 17 kaki macam tu. Okey, kita keluar daripada hutan ni. Lagi sekali.
Sahabat, kita sekarang berada di Paya Bakau. Air sekarang agak pasang juga, seperti mana yang sahabat dapat lihat kat belakang saya ni. Air pasang. So kalau pergi dekat gigi air ni memang sangat berbahaya lah. Kondisi hujan lah kan, dan kita tak dapat nak teruskan kita punya eksplorasi kita di kawasan ni lah. Walaupun dia tak lebat, tapi cukup untuk membasahi kita sebenarnya. Tetapi main dengan air ni sebenarnya, kalau kita merakam menggunakan handphone ni, dia mengganggu kita punya touchscreen lah. Kejap-kejap beralih ataupun berpindah ke tempat lain. Biasalah handphone touchscreen. Ini saya cuba juga ni. Mudah-mudahan saya berjaya merakam dengan menggunakan handphone ni sebenarnya. Dah boleh tahan juga lebat lah hujan sekarang ni. Okey sahabat, tengoklah macam mana. Saya pun duk fikir juga dengan keadaan ataupun kondisi sekarang ni. Saya cuba merakam ataupun berkongsi info dengan sahabat-sahabat lah. Sebenarnya saya takut sebenarnya sahabat, kondisi sungai pada waktu malam. Tengok, hujan lebat kan. Okay. Kita rakam sebaik mungkin, dan inilah sebatas yang mampu saya tunjukkan kepada sahabat ketika berada di sekitar sungai di kawasan ni lah. Ya. Biasa kalau saya pergi explore, ada lagi satu kawasan tu kita boleh nampak mata dia. Hujan pun dah berhenti dah sekarang ni. Mana selipar ni? Aduh, saya cuba beredar ni sebenarnya. Nak aku balik tak ada selipar. Okay, selipar ni teknik kalau nak sangkut, kita kena beredar cepat. Sabar-sabar, tak boleh lama-lama dekat kawasan ni. Satu kita risau ular. So kita boleh nampak tebing je lah. Sahabat, kita nampak ini dekat dengan kita ni dia, ada seekor kat sini. Pada tahun 1991, dia dipercayai telah membaham 13 orang mangsa. Bagaimana dia berjaya ditangkap adalah kisah buaya itu berjaya ditangkap pada 1992, iaitu pada bulan Mei, dan dia mula di 20 Mei sehinggalah dia berjaya ditangkap pada 22 Mei. Apabila haiwan itu menyambar mangsanya yang ke-14, iaitu mendiang dayang anak bayang. Buaya itu berjaya ditamatkan riwayat dia bukan kerana pawang buaya. Memang ada pawang buaya yang datang pada hari kejadian itu. Namun, wira sebenar yang telah berjaya menewaskan dia adalah Mandau. Bukan jabatan lain yang tewaskan dia, tetapi Mandau. Siapakah Mandau ni? Mandau ni sebenarnya merupakan salah seorang daripada ahli keluarga mangsa terakhir, iaitu mendiang dayang anak bayang. Sahabat tengok, dekat kepala dia ni ada lubang. So adalah bekas tembakan lah daripada peluru paku ni tadi. Boleh nampak kan lubang kat sini kan. Kemudian dekat ni, yang ni dengan yang ni, kemudian yang ni, lubang besar tu, nampak? Atau adalah kesan tembakan. Mungkin yang besar ni mungkin daripada paku, mungkin peluru, kita pun tak pasti. Tapi kita nampaklah kesan tembakan pada kepala dia ni.
Saya tak pernah terfikir pun untuk kongsi dengan sahabat bagaimana rupa tengkorak tu. Itu dengan melihat kesan-kesan tembakan pada tengkorak dia lah. Dan tadi sahabat-sahabat dah tengok dia punya kesan tembakan pada tengkorak dia ataupun kepala dia lah. Okey, dekat dalam ni ada beberapa tengkorak buaya yang mati dekat taman buaya ni, dan tengkorak dia disimpan di sini lah. Ini kalau orang yang simpan tengkorak ni ataupun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, nampak besar kan, tapi kepala tengkorak buaya yang digelar sebagai bujang senang tadi tu lagi besar daripada tengkorak-tengkorak ni. I'm awake, I got the sun